Sebenarnya? Tapi okay. Okay. Just wearing a t-shirt, I'll just do this. Yeah. Right, set. Okay. Saya rasa kita punya understanding tentang merdeka pun sudah menyebabkan banyak kekeliruan. Kan? Even merdeka Satu melalui even merdeka melalui Malaysia pun sebenarnya kami sudah bercerita tadi yang sebenarnya tujuan untuk formation Malaysia ni adalah untuk Sabah Sarawak merdeka kan. Tapi understanding saya first dengar itu statement adalah of course lah kita merdeka dengan membentuk Malaysia daripada British. Tapi it seems yang ada jalan yang lebih panjang untuk kita benar-benar merdeka. Boleh mungkin kau boleh kasih explain teruslah dalam. Okay, explain lah kan. Okay, sebelum kita explain ni, kita tengok dulu apa yang tertulis dalam Daily Express kita pada hari ni, pada hari on Thursday ni lah kan. Ini dia punya Daily Express ni. Dia bilang Sabah entered Malaysia unprepared. Dia bilang ini saya kurang pasti. Siapa cakap ni? Adakah Tan Sri Pairin yang cakap ini ataupun Daily Express yang buat caption ini lah kan. Jadi kalau kita tengok dari caption ini pun memang sudah tidak betul lah. Sebab kita bukan entered Malaysia, kita form Malaysia. So Sabah form Malaysia unprepared lah. Jadi itu saya fikir itu statement yang misleading yang tepat lah. Jadi kenapa perkara ini penting untuk kita? Walaupun just dari sudutnya sekadar ayat saja, entered dan form, bentuk dan juga masuk kan. Jadi dua perkara ini penting. Sebab selama 63 tahun lah kita tengok kan. Kita sudah 50 years lah, for 50 years kita ni sudah disajikan yang kita ni masuk Malaysia. Apabila kita terima kita ni masuk Malaysia, kita terima yang kita ni negeri yang ke-13 ini. Dan kita terima yang itu Parliament is Supreme. Itulah dia punya implikasi ini. Apabila kita bilang kita terima bila kita masuk Malaysia. Dan kita terima juga yang Malaysia ini sudah merdeka daripada tahun 1957 lagi. 57. Itulah dia punya naratif itu yang dicuba dimainkan. Itu dalam buku sejarah betul-betul kena tulis. Betul. Malaysia merdeka 31, lagu Sudirman pun begitu. 31 bulan 8 Malaysia merdeka gitu. Itu. Tapi ada dia punya ada dia punya sebab kenapa Melaya boleh berani cakap begitu tu. Kenapa dia bilang kita Malaysia ini merdeka pada tahun 31 Ogos 1957. Ada dia punya sebab itu. Dan sebab dia ada kaitan dengan pembentukan Malaysia di United Nations. Okey? Nanti kita berbincang lah itu kan. Sebab kerja ini kerja British ini. British ini bukan angel. Bukan malaikat. Dia banyak silap dia ni dalam kita punya pembentukan Malaysia ni. Jadi itu makanya Melaya dia berani cakap Malaysia ini merdeka tahun 1957. Okey? Alright, itu nanti kita bincang. Tapi itulah selama 63 tahun ini kita sudah disajikan dengan ini perkataan kita masuk Malaysia kan. Itu sebab kita tidak tahu sejarah kita. Tapi kalau kita tahu sejarah kita cakap kita bukan masuk, kita bentuk ni. Itulah orang Sabah dan Sarawak ni dia mula sudah bangkit sebab dia sudah tahu sejarah dia, kita bentuk Malaysia. Tadi kalau kita cakap kita bentuk Malaysia ini, maka kita percaya yang kita ni bukan negeri yang ke-13, kita 3 saja ni. 4 saja, 3 partners ya kan. Kalau kita bentuk Malaysia, kita percaya yang kita dibentuk pada 16 September 1963. So banyak ni dia punya perubahan mindset ini. Kalau kita terima kita masuk dan kita bentuk. Dan kalau kita cakap kita bentuk, kita tahu macam contohnya lah hak kita kan oil and gas ini. Azlina bilang baru-baru ni dia bilang
oil and gas belongs to them. Hmm. Federal. Tapi kita tahu, itu kalau kau cakap, dia bilang kita masuk Malaysia, kau percaya kan dia cakap dia tu. Tapi kita tahu, kita bentuk Malaysia, oil and gas belongs to us. Sebab sempadan kita bentuk dari 1954, 1957. Sudah kita bentuk sempadan kita. Dan dalam Land Ordinance Sabah, dalam MA 63, tanah itu adalah hak negeri. Kan? Land is a state matter. Pak. Dan dalam Itu dalam MN MA 63, dan dalam definisi tanah itu, dia merangkumi minyak dan gas itu. Kan? Jadi, ini, saya 63 tahun sudah kita bentuk Malaysia. Masih lagi dia gunakan entered Malaysia ini. Siapa buat ini? Daily Express ni dia mau kasih kabur-kabur lagi kepala kita lagi ini. Kan? Dia patutnya dia perbetulkan lah. Kan? Dia punya dia punya ayat dia supaya rakyat Sabah ini ada clarity lah tentang pembentukan Malaysia. Siapa diri mereka dalam pembentukan Malaysia ini. Dia agak besar juga beza dia kan. Besar Sangat biasa. besar. Walaupun nampak kecil saja, senang kan? Yeah. Tapi selama ini inilah dimainkan oleh sebelah tu. Kita masuk Malaysia. Contohnya macam kita masuk rumah orang. Yeah. Kan kita tengok kita rumah tu ada sudah sedia, kita tinggal masuk. Kita masuk tapi kita kena ikut dia punya dia punya yang aturan di rumah itu dia lah kan. Kita mau makan, mau tanya dia, mau pergi jamban, mau tanya dia di mana jamban tu kan. Itu kalau kita masuk. Tapi kalau kita bentuk, sama-sama bentuk, kita tahu, kenapa kita tanya. Hak kita sama rata kan. Jadi itulah pentingnya, walaupun ayat tu kan? Itu penting dia lah. Kita mesti mau very clear sama kita bentuk atau kita masuk ini. Jadi sebagai orang Sabah sudah 63 tahun, it's time for us to say, kita bentuk Malaysia, kita bukan masuk Malaysia. Begitu. Siapa maksud dia kita tidak sedia? Sedia macam apa tu? Unprepared. Apa maksud dia unprepared? Unprepared ini. Okey. Ini pun satu cerita menarik banget. Sabah, Malaysia. Kalau saya baca apa yang cuba disampaikan oleh Tan Sri Pairin dalam dia punya ucapan ni kan, dia cakap di sini Sabah unprepared waktu itu kan, sebabkan maklumat yang dibagi tidak lengkap, tidak mencukupi, tidak sampai. Okey, itu dia punya alasan dia sebab dia dia cakap kita unprepared. Tapi okey, bila kita rujuk Kobol Commission, ini laporan Kobol lah, ini laporan Kobol 1962. Bila kita rujuk laporan Kobol ini di sini, British dan juga kerajaan Sabah ini pada di sini di appendix E ini kan, North Borneo and Sarawak Government Papers ini. Dan papers ini dia bilang sini published by authority of the government of North Borneo, Sultan, February 1962. Di sini dia sudah jelas, dia bagi tahu sebab kita perlu bentuk Malaysia itu. Okey? Apa yang dinyatakan di sini, dia bilang kita koloni ini, British koloni ini, dia tidak boleh bagi, dia memang mau bagi kemerdekaan kepada semua koloni dia. Kan? Tapi dalam kes Sabah dan Sarawak ini, dia tidak dapat bagi kemerdekaan. Sebabkan pertama, dia takut ada komunis. Itu sebab dia. Sebab kedua ni, dia takut kalau kau jadi merdeka, negara yang kecil, kau akan dijajah balik. Kan? Jadi atas dua sebab inilah, dia bilang kita perlu cari option baru. Tapi option itu Malaysia lah. Jadi dia antar Kobol ni, Sabah Sarawak, tanya pendapat mereka. Begitu. Jadi paper ini menerangkan kenapa diorang perlu bentuk Malaysia. Dan paper ini dia bagi sama government people. Jadi saya kurang pasti apa yang dimaksudkan oleh Tan Sri Pairin sini yang menyatakan maklumat tidak lengkap. Kan? Kita unprepared.
Kalau ikut sini lengkap sudah ada Lengkap dua sudah tujuan, kalau ikut kan? Global Commission, lengkap sudah kerana ini dia bagi sama government kan, dari government Sabah. Jadi bagi saya kurang setuju lah dengan dengan kenyataan Tan Sri Parit yang Sabah bentuk Malaysia ini unprepared. We are prepared for it, kan? We prepared for it. We know that at the end of the day, we British bilang we cannot form our government. They cannot give us independent. Sebabkan kita tidak dapat bagi independen, British bilang kita bentuk Malaysia. Dan kita setuju kita bentuk Malaysia. Tapi sekarang ni, masalah dia ni, satu, di Sabah dan Sarawak ni lah. Apa tujuan kita bentuk Malaysia ni? Apa objektifnya kita bentuk Malaysia ni? Sebab, walaupun semua sekarang ni sudah mahir tentang MA63 lah kan. Kita pun bersyukur lah sekarang Agung pun bercakap pasal MA63 di dalam parlimen. Dia bilang laksanakan MA63. Itu satu pencapaian lah yang terbaik bagi aktivis-aktivis di Sabah dan Sarawak ini. Yang pasal MA63 ni. Kita nampak sekarang ni daripada aktivis NGO, daripada parti politik, daripada kerajaan, semua bercakap pasal MA63. Cuma the missing link is apa endgame MA63 ni? Yes. What is the objective of MA63 ni? Ultimately. Yeah, ultimately ni. Why do you form? You sign MA63, kan? You sign the agreement to form Malaysia. What is the objective for Malaysia? This is what is missing right now in the whole discussion on MA63. What is the objective? So now, tonight, we will talk about the objective of Malaysia, MA63. And the objective is here. It's very clear. Yeah, ini objective. I think you can read it. I can read. Okay, this is the objective. Ini kenyataan Tunku Abdul Rahman di Parlimen Malaya pada 15 Ogos 1963. So dia punya ayat adalah, and I quote, cadangan untuk membentuk Malaysia dengan termeterai perjanjian di London adalah hasil dari keinginan rakyat Sabah Sarawak dan Singapura untuk mencapai kemerdekaan melalui Malaysia dan keinginan kita di Persekutuan untuk membantu mereka untuk mencapai objektif ini. Okay, that is the objective of Malaysia, formation of Malaysia. Ada dua di situ, kan? Dua. Satu, to give independence through Malaysia untuk Sabah, Sarawak dan Singapore. Okay. Keduanya, which is equally important, is that the federal government will assist us to achieve this objective. Iaitu Kerajaan Persekutuan akan membantu kita untuk mencapai objektif ini. Jadi, sekarang ini, sekiranya kita bercerita pasal kemerdekaan ini, malam inilah kita bercerita pasal kemerdekaan, dia tidak menyalahi undang-undang. Kerana Kerajaan Persekutuan akan membantu kita untuk mencapai objektif ini. Perlu dijelaskan, saya rasa. Sebab saya pernah dengar nih ayat. Tapi tidak terlintas pun dalam fikiran saya untuk, saya tidak terbayang yang kemerdekaan itu definisi dia adalah Sabah jadi independen tanpa bergantung dengan Malaya. Bagi saya, ayat kemerdekaan melalui Malaysia adalah Sabah merdeka daripada British dengan membentuk Malaysia. Itu yang saya faham. Maksudnya sekarang ini kita sudah merdeka sebenarnya. Sebab kita ada negara yang kita mau form. Kita ada persekutuan yang kita form bersama. Okey. Itulah pendapat kebanyakan orang. Ya. Kan? Tapi bila kita rujuk sini ni, Global Commission Report, dengan jelas dia nyatakan di sini yang British memang niat dia mau berikan kau independen. Tapi dia tidak dapat beri kau independen. Terlalu awal, kan? Karena ada dua faktor yang dia sebut di situ. Jadi disebabkan
dia tidak dapat bagi kau independen, sebenarnya Sabah dan Sarawak bagi dia independen, so they set up Malaysia as a platform. So Malaysia is actually a platform for you to achieve your independent, but through Malaysia. Okay? Now, very clear. Is that very clear? Yeah. Kan? British cannot give you independent. So they form Malaysia. So the reason for you to form Malaysia is for you to achieve your independence through Malaysia. Maksudnya, you have to work your way through Malaysia to gain your independence. So what's the ideal timeline here? The steps. Okay. Is it at the end of this thing, MA63, is Sabah will be independent punya, bukan yang melekat sama beberapa pihak lagi. Okay. As a whole, as a You're talking about the country, timeline, lah, yeah. kan? Okay. Before we talk about the timeline, how do you get your independence? Okay. British sudah sediakan kau the IGC and the Malaysian Agreement for you to gain your independence. Di dalam IGC itu semua kau punya hak-hak semua. Kau punya kedaulatan, sovereignty kau punya rights, kau punya yalah semua tu kan dia sediakan. Dia sediakan dalam IGC, dia sediakan dalam MA63, dimasukkan dalam perlembagaan. Jadi semua ini perlu dilaksanakan. Itulah kau mau laksanakan MA63 ini supaya kau bersedia. You get yourself ready. Sebelum ni kau belum bersedia, kan? Jadi dengan kau laksanakan itu, contohnya terbaik ni kita 40% itulah. Kenapa kita mau 40% itu? Supaya dengan ada duitnya itu kita boleh membangun Sabah ini. Kan? Kenapa kita mau membangun Sabah ini? Supaya pembangunan kita ini setara dengan Melaya. Okey, satu contoh saja. Apabila kita sudah setara dengan Melaya, kita di bawah ni kan, tiada duit 4%. Sekarang kita dapat 40%. Membangun sudah kita. Sama dengan Melaya. Apabila kita sudah sama dengan Melaya, maka itu kita akan buat keputusan. Kita cakap, kita bawa pergi dengan rakyat. Kita terangkan kepada rakyat. Kita sudah setara sudah dengan Melaya ini. Kan? Lepas itu, kita pergi Dewan Undangan Negeri lah. Tanya dengan kita invoke itu 161E itu. 161E itu cakap to assimilate atau to equate with Melaya. Equate with Malaya. Yeah? Okay, di sana kita invoke tu 161E itu kepada Dewan Undangan Negeri itu. Okay, sudah Dewan Undangan Negeri setuju, yang kita ni sudah ready, stabil dan sama dengan Melaya, kita jumpa lah Melaya dan kita discuss macam Singapura buat. Itu yang namanya independence through Malaysia. Maksudnya bukan kau buat outside of Malaysia. Yes. Bukan kau pergi Australia kau bilang kita mau independen, kita mau independen. No. British sudah bagi semua ini, frameworknya sudah ada. Okey, kan semua sudah clear kan? Kan? Kau belum sedia, ini Melaya kau belum sedia. Jadi British bagi kau semua hak-hak kau. Kau laksanakan hak kau itu. Satu saya kita cakap lah 40%. Kau laksanakan 40% itu kau membangun lah begini kau. Sudah sama kau. Sama. Baru kau pergi Dewan Undangan Negeri. Kau invoke 161E. Kan? To assimilate ataupun to equate. Dan bila sudah, jadi kamu discuss lah. Adakah Sabah ini mau macam Singapura? We go on our own. Ataupun kita bentuk Malaysia ini dalam bentuk satu negara yang baru lagi. Begitu. Tapi we do it through Malaysia. Jadi timeline-nya, kau tanya timeline-nya. Mana timeline-nya berapa? Terpulang kepada bijaksana orang Sabah ini. Kan kepandaian dia, kefahaman dia MA63 itu. Kan? Jadi ini Sabah entered Malaysia unprepared. 2026 ini. Ini bila ni? June 18, 2026. Ini sudah 63 tahun. Jadi, are we ready for Malaysia? Jawabnya belum lagi. Sebab masih juga kita bilang kita enter Malaysia ni. Kan? So how are you going to be equal to Malaya bila Daily Express cakap you entered Malaysia? Tapi I don't think pada yang cakap ni lah. Kan?
They represent entered Malaysia. Baru Artinya, otak pun belum sedia. begitu. Jadi timeline-nya sepatutnya 3 ke 7 tahun saja ni. Sepatutnya. Sepatutnya kita dalam Malaysia ni mungkin 3 to 7 years. The most is 10 years kita boleh kita sudah boleh setara dengan Melaya sebenarnya. That's the timeline. Tapi nampak gayanya ni 63 tahun. 63 tahun kita masih lagi cakap entered Malaysia. Artinya kita belum ready Belum lagi. ready. Okay, itu satu. Very clear ni ya. Ini very clear. Second, very clear yang kita belum ready lagi. 40% kita belum dapat lagi. Dikasih 1.5 billion kita bilang, wih, bagus. Boleh tahan PMX ini. Kita sudah menuntut hak kita. Apa menuntut hak? 1.5 billion. Kan? Mahkamah bilang 180 days you can settle this one. Sudah berapa tahun kerja kerajaan? Belum lagi sampai settle ni barang. So we are not prepared yet. Okay. So the timeline better start from now lah. Ada dua sepunya mau confirmation lah. Confirmation yang pertama adalah Singapura keluar daripada Federation of Malaysia ikut legal term. Betul? Bukan secara paksa. Okay. Dia bukan keluar, dia berpisah. Ya, berpisah. Okay, berpisah. Okay. Maksudnya dia mengikut apa yang sudah tertulis hitam putih kan? Yes. Dia follow the MN 65. They follow the rules. Follow the rules. Ikut undang-undang. Yang menangis tu bukan sebab dia orang langgar peraturan ke apa. Tidak. Itu just romantik saja ataupun sentimental saja lah. Yeah, correct. Kedua adalah Sabah sebenarnya ada jalan yang terang untuk achieve independence yang proper. Yeah. Kan? Saya punya interview dengan Irwan Idris sebelum ini. Ada satu klip yang saya keluarkan daripada podcast yang statement dia adalah Sabah Sarawak tidak pernah merdeka. Tidak pernah tertulis yang Sabah ini merdeka. Sebab saya mention di sana yang tujuan kita untuk for Malaysia adalah untuk merdeka begitu kan. Tidak pernah ada merdeka dia bilang. Banyak komen yang cakap yang ini mesti mau keluar Malaysia punya sentimen ni dia mau kasih naik. Dia bilang. So it seems yang keluar daripada berpisah daripada ini formation Federation of Malaysia ni bukanlah sesuatu yang negatif. It's according to the commission. That's what we form Malaysia for. That was the objective. It's very clear, isn't it? Objektif dia memang untuk merdeka. Itu objektif dia tu. Tapi bila kita bercakap tentang kemerdekaan ini kan seolah-olah orang kita berpaling tada. Mengkhianat. Apa yang naratif yang timbul ataupun yang dilontarkan kepada kita adalah every time kita cakap Sabah mau merdeka. Tengok apa yang satu kumpulan dari Australia tu buat, perjuangkan. Independence of Sabah merdeka. Dan sangat dipandang dipandang negatif. Seolah-olah diorang adalah pembelot, pengkhianat, ataupun pemberontak. Tapi actually kalau yang kita sudah explain tadi, it's according to the law kan? Yeah, according to the law. However, dia memang nampak macam memberontak lah kan. Kalau kita tidak faham sejarah tu kan. Jadi, tapi kalau kita explain daripada awal sampai akhir, kita nampak dia punya perjalanan itu, kita ikut undang-undang itu. That's the natural cost for Malaysia kan. Tapi itulah orang tidak faham ini. Dia tidak ada dalam pembelajaran kita kan. Tidak ada dalam kita punya syllabus and everything. Dia hanya keluar dalam podcast ni lah. Saya rasa saya sendiri pun first time dengar ini konsep yang bukan konsep lah, fakta lah. Ini adalah fakta sebenarnya. Saya agak terkejut sebab selama ini saya ingat kalau cakap Sabah merdeka dari Malaysia adalah sesuatu yang ada konotasi yang negatif. Tapi actually formation of Malaysia bertujuan objektif dia untuk memerdekakan Sabah melalui Malaysia. Yes.
itulah pentingnya ayat masuk dan keluar ini. Masuk dan bentuk ini. Ya, Kan? Kalau kita terima naratif masuk Malaysia dan kau keluar Malaysia, itu memberontak itu. Itu kan dia bilang, ini apa itu? Sebagai apa macam tadi? Apa yang pengkhianat pembelot itu. Sebab kau masuk. Lepas tu Dia sudah sediakan kau masuk, kau keluar. Saya sudah langgar kasih kontrak. saya sudah bagus-bagus kasih kau masuk sini, kau keluar pula. Sudah kau okey, kau keluar pula. Yes. Ini macam tikam belakang dia lah. Yeah. Kan? Itu naratif entered Malaysia ni. Tapi if we form Malaysia, Kita ada hak yang sama rata untuk yes. buat suka hati. Yes, correct. So that's the important of this term ni. Yes. Kita form Malaysia. Macam juga Singapore. Singapore dia bukan keluar Malaysia. Dia berpisah dengan Malaysia. Itu makanya kita ada Akta Separation Act, Singapore Separation Act daripada Malaya, daripada Parlimen Malaysia. Memang sudah ada aturan yang untuk berpisah. Ya. Kan? Dia bukan akta keluar Malaysia, tidak ada. Dia akta berpisah Malaysia. Itu sebab dia bentuk dia berpisah. Kalau kau masuk, kau keluar. Ini yang orang bilang kau pembelot. Itu Wow. nampak. Tapi ini tidak. Ini bukan. Ini tujuan sudah dinyatakan di Cobol Commission. So Cobol Commission itu bahasa saya cakap dengan kawan-kawan. Cobol Commission is the most important report. Inilah asas dia. Kau faham sini, baru kau faham semua cerita wayang dia ni. Begitu. Kan? British cannot give you independent. Sabah Sarawak. Sebab komunis dan takut kena jajah semula oleh pihak lain. So dia create a platform. Platform tu Malaysia. Kenapa kita tidak unprepared time tu? Adakah dari segi pendidikan, tiada kepemimpinan ataupun ekonomi ataupun macam mana? Kalau dari sudut maklumat yang Tan Sri Parin cakap itu kurang benar lah. Maklumat is very clear kan. Tapi dari sudut unprepared ini, saya pada pendapat saya lah, pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu, kita ada 4 orang pemimpin tau pada waktu itu. Sahaja kata. Yang di depan lah, di depan kan. Kita ada Kus Yak Chiu dari Senakan. Kita ada Datuk J. Sundang, kan? Kita ada Tun Mustafa, kita ada Donald Stephen dan Tun Ford Stephen kan. Daripada 4 ni pemimpin kita ni, hanya satu orang saja yang pendidikan. Yang pergi England, dia belajar pasal kerajaan, iaitu Datuk J. Sundang. Okey. Apa pendapat Datuk J. Sundang pada Malaysia ni? Dia bilang, no. We get independent first before we decide whether we want to form Malaysia. Okay? Itu pendapat orang yang dia sudah faham lah. Kan? Jadi yang 3 ni tidak. Especially yang 2 ni lah. Kan? Tun Mustafa dan Mustafa dan Suat kan. Diorang jadi 3 lawan 1 ni, 2 lawan 1 kalah yang satu ni Pak. Kan? Jadi itulah keadaan kita pada waktu itu. Kan? Jadi kalau kita tengok juga keputusan Cobol Commission ini, dia punya hasil dia punya tinjauan saja ni. Cobol ni bukan referendum. Kita tidak pernah ada referendum ni. Cobol tidak pernah buat referendum. United Nations berada buat sini pun tidak pernah referendum. Boleh explain referendum tu apa? Referendum ni dia tanya semua orang yang at a certain age lah, macam 18 tahun ke atas kan. Okey, kamu boleh buat keputusan, kamu boleh mengundi, mungkin okey, dia tanya rakyat Sabah dan Sarawak. Tapi dalam kes ini dia bukan buat referendum, dia hanya buat satu tinjauan saja. Dia pergi jumpa kau, dia tanya pilot study saja. Begitu kan, dia pergi sampel and everything. But so keputusan yang dapat itu, this is a very important yang seorang quote lah. Tan Sri Parin menurut quote ni, 1/3 setuju bentuk Malaysia tanpa syarat. 1/3 setuju bentuk Malaysia tapi ada syarat. 1/3 mau merdeka dulu. Macam Jaya Sundang punya. Sundang punya ni lah, supaya sebelum kita bentuk Malaysia. Jadi kalau kita tengok daripada keputusan itu, selalunya orang bercakap pasal yang 2 ni saya. Kan? 1/3 bentuk Malaysia bersyarat itu. Jadi 2/3.
Tapi orang kita ni di Sabah ni tidak pernah bercakap pasal 1/3 tu yang mau merdeka dulu sebelum bentuk Malaysia. Okay? We never talk about that. Kan? Tapi British, actually, kalau kau tengok dia punya sequence ni, dia cater Malaysia untuk itu. Dia cater untuk semua lah. Kan? 2/3 tu, okay, dia buatlah MH63 dan IGC. Yang 1/3 tu, itulah objektif Malaysia. Kan? Jadi pada waktu kita bentuk Malaysia ni, rakyat Sabah tahu kita belum merdeka lagi. Yang 1/3 tu. Kan dia bilang, tidak, kita merdeka dulu baru kita bentuk Malaysia. Artinya, diorang tahu kita belum merdeka lagi. Kan? Okay. So now, 1/3 itu yang tidak, yang mau merdeka dulu sebelum bentuk Malaysia itu, ini yang kepala dorang Datuk J. Sundang ni kan. Ya. Kira berpendidikan juga. Dia dan kepentingan yang parti-parti Cina di Sabah ni, inilah dia punya. Inilah dia punya. Yang macam di parti di Tenem tu, ini ada punya ni. It's all recorded in the Cobalt Commission. Okay. Now, apa terjadi pada 1/3 ni? Itulah batu sumpah tu. Di Keningau ni. Okay. Malaysia ni ada 2 agreement. Satu MH63, International Agreement. Okay, antara Sabah dengan Melaya dengan British. It's an international agreement. Satu ni domestic agreement. Which is the batu sumpah. Di antara rakyat Sabah di pendalaman. Okay, pendalaman tau. Kan? Dengan kerajaan persekutuan. Siapa kepala ni? Datuk J. Sundang lah ni kepala ni. Jadi kalau kau tengok itu batu sumpah, very interesting. Dia begini dia punya simbol, tangan kiri. Kan? Dia begini. Simbol dia tu. Cuba kau cek apa maksud simbol tu. Itu maksudnya resistant. Sebab dia tidak setuju Malaysia ni. It's a tangan kiri rupanya. Kiri tu. Kau tengok tu. Mereka tu. Oh iyalah. They only have this in Keningau. Batu sumpah. Kan? Batu sumpah tu. Resistant itu, melawan itu. Ya kan, baru saya perasan. Random juga nih shape saya bilang. Rupanya, it's a resistant punya symbol kan? A symbol of resistance. Betul atau tidak? Tengok tu, orang 1963 dia sudah berfikir ini barang. Sangat artistik lah orang dulu kan? Resistant. Anda baktikan tu. Tengok tu, tangan kiri tu. I never knew. Yang mau melawan itu. Bodohnya saya. Okay, teruskan. So, mana saudara cerita kita ni ya? Jadi, wakil pedalaman oleh J. Sundang. Okay, J. Sundang kan. Jadi itulah dia punya finding daripada Cobalt Commission tu kan. Very important finding. Jadi, but like I said, at the end of the day, we are not ready after 63 years. Still not ready when we have this. Kan? We have to be ready now. How? By understanding the objective of the formation of Malaysia. Macam juga kita bentuk kedai kan. Kita buka kedai, kita mau jaya untung. Objektif dia untung. Kita bentuk Malaysia ni, kita mesti tahu objektif dia. Objektif dia untuk mencari kemerdekaan kita. So, bila kita sudah faham objektif kita, barulah kita buat kita punya politiknya ke arah itu. NGO kita ke arah itu. Pergerakan kita ke arah itu. Pemikiran kita ke arah itu. Politik pun ke arah itu. Ke arah itu kan. Jadi bila ini berlaku, barulah kita barulah kita boleh guna pakai MA63 IGC itu semua. Bukan dia sekadar, kita tuntut. Buat apa kau tuntut? Kita mesti tanya, kau tuntut tu apa itu? There must be an end game to this. There must be a purpose to this. So ultimate goal dia sebenarnya adalah memang untuk merdekaan Sabah ni. Dan sekarang kita belum merdeka. Yes. Dan proses dia sangat slow. Sebab 63 tahun belum ada progres yang signifikan lagi. Sebab kau tidak tahu kau punya end game, objektif kau. End game kita
tiada yang tahu. Kau tidak tahu I can objektif kau. Jadi kalau kau tidak tahu objektif kau, caca marba lah kau. Jadi macam gini lah sekarang ni, politik yang sekarang ni. Kita tuntut MSC 40%. Untuk apa? Dikasih 1.5 billion. Kami masih berunding. Nampaknya kami ni, kami kerajaan yang yang masih berunding mempertahankan hak Sabah. Untuk apa itu? There must be a purpose for this. Untuk develop supaya kita setara, supaya kita boleh berpisah. Tidak semestinya. Kita ada 161E tu, kau mesti baca dia. Dia bilang to equate or assimilate. Equate or assimilate. Kita ada option lah ni. So bukan option untuk stay ataupun to stay or to go back Singapore. Kan? So we have option. So tidak ada apa orang bilang sedition dalam hal ni. Bukan kau mau cuci belakang kah, kau membelot kah, tidak. Kerana undang-undang itu bagi kau option kepada rakyat Sabah dan Sarawak to equate, to assimilate. Dia bukan cakap kau jalan terus, tidak. Kan? Saya masih macam terkejut dengan ini dengan ini fakta lah actually, because saya rasa 99.99% of Sabah tidak faham ni. Ya, itu sebab kalau kau tengok MA63 sekarang ni memang is the trending lah kan. NGO, parti politik kerajaan. Dan tiada orang dusun bilang tiada kesondot tok. Tiada apa ni? Dia tidak sampai bah. Tidak sampai. Macam yang MA63 lawan hak. First, kamu tidak tahu pun detail MA63 itu. Second, kita tidak tahu pun apa end game kita. Kenapa kita mau tuntut 40% tu? Yang dorang mau sampai berfikir adalah untuk kasih kaya ni Sabah saja. And then kita tidak tahu. And then what about? Yes. Yes. That's it. You ask him. Untuk apa itu? For what? Dan saya agak faham dengan fikiran tu. Saya punya fikiran pun begitu. Sendiri sebenarnya. So now you know. Kan? Bila baru kita sedia, apa yang kita perlu ada di Sabah ni selain development yang setara lah. Kalaulah kita mau berpisah. Kalau apa yang perlu kita kita di Sabah ni, apa yang perlu kita ada ialah kesediaan lah menerima sejarah Sabah yang betul. Yang seperti mana yang ada dalam Combo Commission ni, yang kita bentuk Malaysia ni ada end game dia, ada objektifnya. Kita mesti terima objektif itu dulu. Selepas kita terima objektif itu, barulah rakyat Sabah ni dia punya mindset itu, dia tahu sudah direction dia. Dia bukan lagi begini. Bukan lagi begini. Ke sana, ke bawah, kiri, tidak lagi. Dia sudah straight sudah. Ini kita punya direction. So apabila kita sudah orang Sabah ataupun orang Sarawak lah, orang sudah tahu direction dia, clarity dia, barulah kita boleh kita boleh catur kita punya politik untuk capai objektif ni. Kerana akhirnya kita perlukan parti politik yang yang boleh membawa kita ke dia punya objektif ini. Kau punya pandangan lah. Di mana direction politik Sabah ni sebenarnya sekarang? Adakah dia menjauhi kita punya end game ataupun mendekati juga? Untuk dia punya kriteria dia untuk kita capai objektif dia, kita mesti cari pemimpin. Pemimpin dia mesti yang dia tegas. Dia tegas dan dia berani untuk pergi ke arah itu. Itu pertama tu. Pemimpin itu mesti. Kedua, parti dia pun bersih berfikiran begitu. Baru kita boleh baru kita habis kerana akhirnya you need a political vehicle tu kau ni. Jadi sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni kan, dalam parti-parti yang ada sekarang ni, saya melihat
parti yang ada sekarang ni, yang di kerajaan sekarang ni, saya tengok dia bukan pula ke depan, dia one step forward, two step backward. Kan? Objektif kita di sini dia bukan ke sana, dia balik ke ni, belakang. Kan? Ini yang kita ada keadaan kan. Sebab pemimpin dia tidak bersedia ke sini. Parti itu pun tidak bersedia ke sini. Sebab Ya, saya tidak nampak orang punya vision 10-20 tahun akan datang. Dia macam every 5 years. Every election itu cycle. Yeah. Yeah. I don't see the direction. Sebenarnya direction dia adalah ini lagi satu. Saya punya fikiran adalah kita punya politik ni terlalu macam kena kasih World Cup. Orang okay, ini saya punya pendapat lah. My view on politics and democracy. Ideally, kita undi menggunakan sistem demokrasi melalui politik ni adalah kita undi. Macam yang undi pengerusi, angkat tangan. Ini saya setuju dengan dia, so saya sokong dia. Tanpa ada apa-apa macam, kenapa kau pilih? Kita sudah kau tim hari itu, kenapa kau masih pilih dia? Begitu. It seems yang bila kita lihat politik Sabah ataupun Malaysia lah pun juga, dengan penggunaan perkataan saya akan takluk kawasan ini, jentera, pahlawan-pahlawan politik, mengalahkan, itu semua macam kombatif punya term bah. Ya. So dia agak militarize sudah ni politik bagi saya. So kalau kau nampak ni, dia adakah dia sesuatu yang normal ataupun dia terlampau lari arah sudah ke arah politik yang stabil? Saya tengok apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni lah kan. Saya nampak ada perubahan ni. Kan? Perubahan politik lama versus politik baru. Okay? Yeah? New politics versus old politics. Kan? Jadi yang kau cakap tadi itu all politics. Itu yang diamalkan selama 60 lebih tahun ni. Kan? Di Melaya pun begitu politiknya, diimport pergi Sabah. Jadi Sabah ni lebih kurang sampai family members pun boleh bergaduh. Dia dipecahkan oleh dia punya agamanya, dipecahkan oleh bangsanya, kan? Jadi itu all politics basisnya, kan? All politics. Sekarang ni ada sudah perubahan kita nampak macam Sarawak. Dia ada perubahan tu. Walaupun dia tidak bercakap pasal objektif pembentukan Malaysia ni, tapi action speaks louder than words dorang ni kan. Dia pergerakan dia ni, dia mau ada Petrosnya sendiri, dia mau kapal terbangnya sendiri, dia mau banknya sendiri. Itu ke arah dia kan, dia mau kawal sempadannya sendiri, dia mau premier, sudah jadi premier, bukan jadi minister, kan, gitu. Jadi dia punya arah ni, ini bukan all politics sudah ni, ini new politics sudah ni. Jadi ini yang berlaku di Sarawak. Di Sabah ni, dia masih ada satu ketika tu dia waktu warisan ini, dia mau melangkah ke new politics sudah ni. Tapi dia ditarik balik oleh apa yang berlaku sekarang ni. Yang kerajaan sekarang ni one step forward, two step backward orang ni. Kan? Kenapa saya cakap waktu warisan tu dia bergerak ke arah new politics ni. Selari dengan apa yang ada dalam perjanjian Malaysia ni. Kan? Kita tengok saja dia punya income di Sabah ni selama beberapa tahun ini. Kita nampak kan, sebelum tu, waktu BN tu, budget kita tiap-tiap tahun yang 4 bilion ya. 4 bilion kan. Tiba-tiba waktu GRS ni, first year GRS, dia jadi 6 bilion. Okay? Warisan 2 tahun saja kan. Tiba-tiba Haji Yid dia dapat 6 bilion. Dari mana 2 bilion itu datang? 4 bilion, tiba-tiba 2 bilion. Ada peningkatan 2 bilion. Kan? Dari mana 2 bilion datang tu?
billion itu datang daripada pelaksanaan MA63 tu. Iaitu bila Syafiee introduce the 5% petroleum sales tax. Okay. I see. Tapi pembayarannya pada September 2022. Waktu itu warisan sudah tidak warisan yang laksanakan, tapi duit itu Masuk pergi kerajaan lah. bagi kerajaan yang ada di Sabah pada waktu itu tidak terima pada warisan sudah ditukar kan. Jadi daripada tahun 2000 sampai ke sekarang 2026, 5% itu sudah menyumbang lebih kurang 7.2 billion itu daripada pelaksanaan MA63 waktu warisan. Jadi warisan ini dia mau bawa politik baru ke arah Sabah ni. Kan? Jadi inilah yang akan berlaku di Malaysia ni sekarang ni. Politik baru ni dia akan versus politik lama ni. Begitu jadi Melayu ni. Kita nampak ni, Rafizi ni. Kan? Dia dengan dia punya dengan cara dia mencari calon. Semua online. Kan? Cara mendaftar menjadi ahli semua online. Kan? Lepas tu dia punya manifesto dia kan. Build up. Build up Malaysia. Semua berlainan daripada politik-politik yang kita yang di macam DAP tu, it's all politics, it's based on culture. Kan? It's based on dia punya culture dia kan. Begitu je dengan UMNO. Kan begitu je dengan PKR ni. Tapi Rafizi is different. Dia membuat satu pembaruan baru. So inilah yang politik baru ni yang kita sedang nampak di Malaysia ni sekarang ni. Dan politik baru ni juga bersesuaian dengan keadaan di Malaysia sekarang ni. Kan? Macam kita ni semua orang Malaysia. Okay? Kita bawa topik ni baik ya. Kita ni semua orang Malaysia. Rafizi orang Malaysia. Orang Melaya ni orang Malaysia. Orang Sabah ni orang Malaysia juga. Orang Sarawak pun orang Malaysia. Cuma beza kita ni ialah orang Melaya ni dia sudah merdeka. Maka politik dia berlainan. Kan? Tapi politik yang dibawa sekarang ni politik baru bagi orang Melaya. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Politiknya berlainan dengan politik di Melaya. Sebab di Malaysia ni, Sabah dan Sarawak ni dia belum merdeka. Jadi politik baru ni belum merdeka. Dia menuju ke arah ni. Secara direct dan indirect dia akan menuju ke arah ni. Kan? Itulah yang uniknya pasal Malaysia ni. Kita semua orang Malaysia. Tapi satu merdeka, Melaya merdeka, kita dua ni belum merdeka lagi. Apa sebenarnya definisi merdeka mengikut international law? Merdeka ni, saya kurang pasti lah international law kan, tapi secara definition lah. Secara kasar kan. Merdeka ni artinya kau kawal 100% semua yang ada dalam negara kau tu. Kan? Di Sabah ni 100%. 100% you control everything. Di Sabah ni kita kawal tak kita punya kewangan? Tidak. Federal. Kalau kita kawal kewangan kita tidak perlu minta 40% tu lagi kan. Kita punya kontrol kan. Tak payah kita minta. Kita punya security. Eskom ada di sini. Siapa yang kawal Eskom? Siapa yang kawal askar? Siapa yang kawal polis? Masih juga. Baru-baru ni ada IKPS. IKPS itu. Itu kau kena tanya dulu Sabah lah. Kan sebelum kau buat sebelum kau laksanakan di Sabah ni dulu kan. Sebab immigration ni kita punya kontrol kan. You have to ask Sabah first. Bukan kau suka-suka buat keputusan di Kuala Lumpur kau mau buat di Sabah ni. Tak boleh begitu. Kan? Ada something fishy sudah. Ya kan, kau mau kontrol janganlah. Yang ini menarik juga ni. Kalau kau langgar dalam IGC ya. Kalau kau langgar immigration Sabah ini, macam contohnya kita dengar orang-orang politik daripada Melaya dia bilang, kita hapuskan ni pasport ni. Anda mau apa tu? Kalau masuk Sabah dan Sarawak ni kita hapuskan. Kan?
kita masuk macam dorang dah senang hati lah. Yang dorang mau masuk sini, dorang mau pakai pasport kan, mau pakai IC kan, dia bilang, kita hapuskan tu, dia bilang. Kan? Kita hapuskan kuasa Kota Menteri untuk hantar kita balik tu. Habis macam dorang si Azmin dorang si Sarawak lah, kena suruh balik kan. Jadi dorang minta dorang hapuskan semua ni. Okey, kau boleh hapuskan. Boleh, kopi parlimen kau hapuskan. Tapi syarat dalam IGC tu, kalau kau hapuskan ini, Foreign Affairs balik pergi Sabah. Foreign Affairs, okey, yang urusan luar negara ni balik pergi Sabah. Sabah boleh berurusan dengan luar negara secara direct. We don't have to go through to KL anymore. Kau mau ke tidak ni? Kau tanya kalau dia mau, boleh kau ambil lah. Tapi ini balik pergi Sabah. Okey? Ini dalam IGC ni. Kami yang kontrol sekarang. Kami berurusan dengan Jepun, kalau kami pergi Jepun. Kalau mau pergi US, kami pergi US lah. Kami atur lah dengan US. Kami don't have to go through KL. Itu dia punya syarat-syarat dia tu kan. Begitu. So, dia perlu fikirlah perkara ni. Begitu. Yeah. So, itu antara definisi merdeka. Merdeka, we control everything. Security we control, finance we control, politics we control. Kalau kita merdeka, UMNO tidak boleh masuk Sabah ni. Itu dikira foreign entities, right tu? Ya. Kan? DAP tidak boleh masuk Sabah. Itu foreign entity. Begitu. Woi, aku buka parti sini, tapi parti Sabah. Begitu. Jadi we control. So as long as we don't control 100%, artinya kita belum merdeka lagi. Jauh lagi perjalanan. Saya harap biar orang faham objektif menyebutkan Malaysia ni, maka cepatlah kita punya. Cepatlah kita punya. Sebab dia akan mempengaruhi siapa yang kita undi dan pengundi pun kalau dia cukup. Itu yang selalu saya perjuangkan dalam podcast saya juga lah. Sebenarnya adalah untuk menjadikan undi itu adil. Maksud saya adil adalah kita mengundi seseorang calon itu atas kapasiti pemikiran yang cukup, informasi yang cukup, data yang cukup untuk kita buat penilaian. Kalau hanya kena feed dengan naratif, emosi, retorik saja, itu yang menyebabkan kita buang undi, macam tidak adil kepada yang kalah, calon-calon yang kalah kan. So itulah sebenarnya objektif saya untuk memberikan as much information as possible so that we can make the best decision in terms of buang undi lah. Kita berbalik kepada technicality MA63. Saya tertarik dengan 20 points. Sebab saya rasa saya belum cukup pengetahuan tentang ini. Dan sebenarnya soalan adalah antara 20 perkara dan MA63 dan perlembagaan ini. Macam mana dorang saling di mana kedudukan antara tiga ini? Adakah 20 perkara itu di dalam MA63 dan MA63 ini 100% dalam perlembagaan atau macam mana? Gini ceritanya, 20 perkara ni. Dia 20 perkara ni sekadar memorandum saja. So tidak validity. Tiada kuasa undang-undang. Okay. Tiada kuasa undang-undang. Ya. MA63 pula dia ada kuasa undang-undang. Kan? Itu pasal Sabah Law Society itu guna MA63 itu untuk lawan 40% itu kan. Dia tidak gunakan 20 points. Kan? Dan ada satu kajian yang dibuat oleh Arwah Zainal Ajamain. Okay? Dan saya pikir mungkin dalam online itu, tidak silap saya. Dia buat dia buat analisis tentang 20 points ini. Dia dapati kebanyakan poin-poin yang ada dalam 20 perkara ini dicedok daripada Cobol Commission. Okay? Some of the words, word by word, diambil copy paste daripada Cobol Commission.
Coward Commission tu daripada siapa? Dari British punya Daripada British punya British ni laporan report lah. Cobalt Commission ni kan, dia cedok di sana, dia masukkan dalam 20 points itu. Antara 5 ni orang ni, Okay. siapa punya cadangan tu 20%? Siapa yang bawa? Ini 20 points ini. Ini okay. Kita boleh pergi Arkib Sabah ni kan. Ada satu file tu tentang 20 points ya, sana tu kan. Jadi dalam points itu yang buat 20 points, according to Tan Sri Haris lah. Yang buat ni Peter Low. Okay. And the first chief ada first or second chief minister of Sabah. Second chief minister of Sabah. Dia punya idea ni 20 points ini kan. Jadi di mana dia timbul 20 points ni? Okay, ini timeline dia lah 20 points ni kan. Bila Cobalt Commission ni keluar, maka pemimpin Sabah ni pun dia pun mau buka dia punya memorandum sendiri lah. Dia mau serahkan kepada IGC ni kan. Jadi sebelum dia hantar pergi IGC ni, di sini tu tarik tu dia lebih awal tu, saya kurang pasti tariknya. Datuk GS Sundang sudah ada memorandum Datuk GS Sundang ni. Dia sudah buat ini. Dia punya memorandum ni nama dia Full State Rights. Okay, dia serahkan dia memorandum ini kepada Chairman IGC, Lord apa nama dia tu? Okay, never mind. Kan? Dia sudah serahkan pada Lord IGC. Selepas itu baru timbul 20 points ini. Jadi dia dulu ini antara. Tapi kita tidak pernah bercerita pasal ini, betul atau tidak? Kan rakyat Sabah tidak pernah bercerita mengenai memorandum Datuk GS Sundang ini. Full state right. Apa itu full state right tu? Kemerdekaan apa? Kan 20 points ini minimum state right. Itu makanya jadi diorang buat ini. 5 political party buat ini. Okay? Termasuk parti GS Sundang. Tapi GS Sundang tidak sign ini. Dia tidak setuju ni 20 points ini. Okay? Dia lawan 20 points ini. Dia tidak setuju walaupun parti dia sign lah. Jadi dia tidak setuju ni. Dia tidak setuju ni di dalam Legislative Council of Sabah ni, di Sabah ni, dia tidak setuju. Dia ada pergaduhan lah. Seperti saya faham, dia di antara dia dengan Donald, dengan Mustafa. Maka nama dia ni tidak dimasukkan dalam IGC. Okay? Sebab tidak setuju kan? Dia tidak setuju dengan 20 points ini. Jadi, selama ini, sepatutnya rakyat Sabah baca ini memorandum GS Sundang ini. Full state right ini. Lagi panjang kah? Atau lagi panjang, lagi detail. Kan? Lagi bagus lah. Lagi bagus. Kerana ini full state right. Ini minimum saja, 10 saja. Ini pun basic dia saja. Basic dia pun dia cedok daripada Cobalt Commission. And in reality pun kita boleh imagine memorandum yang dibuat oleh seorang yang berpelajaran versus yang rendah pelajaran. Berpelajaran. So you can imagine lah macam mana kan. Betul. So memanglah apa yang dalam apabila dia masuk tapi yang 20 points ni dia pergi IGC lah kan. Jadi memanglah poin-poin yang dia cakap tu memang poin-poin tu yang ditulis dalam Cobalt Commission ni kan. Semua 2020 points tu. Tapi okay. That is just a timeline lah. Okay. Why we disagree with the 20 points? Why we disagree? Okay. Now, when you study the Cobalt Commission report, Malaya ini mau Sabah tidak boleh keluar daripada Malaysia. Okay. Dia mau Sabah ini tidak boleh keluar daripada Malaysia. Sabah Sarawak tidak boleh keluar dari Malaysia. Alright. Now, tapi British bilang ini apa itu? Nanti kita bincang lain lah, dia bilang. Dia tidak setuju, dia tidak cakap dia setuju atau tidak setuju kan. Dia bincang kan. Jadi tema dia tu Sabah tidak boleh keluar daripada Malaysia ni sudah disebut oleh Wakil Melaya di dalam Cobalt Commission. Okay. Dan bila diorang bawa perkara ini di London, masih juga perkara ini dibincangkan di sana, disebut. Kalau kau tengok itu di London tu, London Talk 2 tu, point number 7 is secession. Tidak boleh. Okay? Kalau kau tengok tu 20 points, point number 7 is secession. Oh, dia nampak dia punya kaitan tu. Kan?
Daripada Kobol, Melaya bilang no secession. Secession. Dah bisa secession. Pergi London, ada juga secession, point number 7. Tidak mau. Pergi 20 points, point number 7 juga. Secession. Jadi kau nampak tu dia punya tu. Kopi. Copy paste itu kan, di sana saja. Ini, kalau sudah kau nampak the whole thing, kau tanya diri kau, ini membantu Sabah kah tidak ini? Dia support orang yang di outside. Di sebelah kan? Ya. Sebab yang bentuk 20 points ini bukan saja daripada Sabah. Ada juga pada MP daripada Melaya. Kita tidak tahu siapa I MP dia. see. Ada juga British punya agent di sini waktu di Sabah dan Sarawak tu. Ada lah dokumen dengan kita ni. Jadi elemen-elemen yang tidak sepatutnya yang bukan berpihak sama Sabah ada dalam 20 points. Means kena scam lah dorang ni. Bukan kerana scam. Kita pun kena scam ni sampai sekarang ni. Kan? Dengan 20 points maksud saya. Ya, Adakah dorang, okay, kamu mesti ada memorandum. Nah, 20 points, saya tolong kamu. Yes. Okay, kami ada sudah Ya. boleh bawa di IGC. Betul. Untuk kasih formalize lah. Kasih, kan? Tapi siapa di belakang ni? Dari mana dia punya turutan ini? Daripada British sama Melaya. daripada Melaya punya cakap di sini ni, di Combo Commission ni. Sampai pergi London punya talk di UK. Kan? Dan apa lagi ke Sabah? Di Sarawak dia nombor 8. Point number 8. Sama juga. Ya, Secession. no secession. Di Sabah nombor 7. Di Sarawak nombor 8. Di UK nombor 7 point no secession. Di Sabah sampai nombor 7. Sama aja barang tu. Jadi kalau kau study the whole thing, kau nampak, di sini cakap no secession. Di sini cakap di London no secession. Di Sabah sampai no secession. Ini copy paste saja ni. Apa dia punya keuntungan untuk Sabah ni? Kan? Jadi, Bagus, tiada lah. Okay. Pendek kata kan. Kalau gitu. okay, now kau nampak ni semua. Now you understand Malaysia. Malaysia is formed for you to get your independence. Independence through Malaysia. Kontradik lah kan. Kontradik lah dengan poin nombor 7 tu dengan objektif Malaysia. Ya, itu yang saya mau tanya. It's a Contradiction kan? Jadi kalau ada contradiction, kau ambil lah yang sepatutnya dalam kan? yang kebaikan untuk kau kan, objektifnya. Bukan kau ambil yang kau percaya betul-betul yang untuk menjahanamkan kau ni. Why does that put 20 points kalau begitu? Rubbish lah. Rubbish lah. Punya rubbish man. So But now somehow ada orang yang fight based on that kan? masih lagi ada. Kita punya understanding, orang tu punya understanding memang none lah. Saya masih lagi. Ada lagi saya dengar ada lawyer je. Kadang-kadang saya baca di Facebook ada lawyer ni dia masih juga menggunakan 20 points. Saya bilang, masih juga ni. Dia ada study kan barang ni. Ada juga orang yang ada PhD masih juga menggunakan 20 points dalam dia punya hujah-hujah kan. Dia faham ke apa dia punya political implication dia ni? Imagine orang biasa macam saya. Kan? Yang percaya kan? Kau tengok tak kami punya experience ni. Sebab kami di era PBS lah. Waktu kami di era PBS, kami kerja di Yayasan Sabah ni. Dan bila kami kerja di Yayasan Sabah dulu, adalah circulation 20 points. Waktu tu belum ada MA63 lagi. Belum ada, belum ada tu buku lah. Buku tu memang ada di archive Sabah ni. Tapi perjuangan waktu tu ya perjuangan perjuangan 20 points kan, 20 points. Seolah itulah perjuangan hak Sabah. Jadi itu yang circulate di Yayasan Sabah dulu. Saya pun terima lah kan. Saya pun tengok, inilah kita punya perjuangan ni. Betul lah kan. Sebab yang membawa ni orang yang ada PhD lah. Kan kita ni sekadar lawyer, law officer. Jadi Yayasan Sabah kita tengok kita punya boss ni ada PhD, ada he must be right, you know. He studied in overseas, we had a PhD, very prestigious university, so he must be right. Very knowledgeable guy. So kita percaya lah apa dia cakap ni kan. Rupanya nasib baik timbul ni blind leading the blind. Zainal Ajamain ini. Zainal Ajamain, dengan ada Zainal Ajamain, barulah dia boleh mengubah kita punya mindset, Sabah dan Sarawak mindset ni. Dan berapa lama baru ada orang yang bagi tahu kan? Okey. So, selama ini kita memang berjalan dalam gelap.
tengok 60, I think by that time I'm 50 years old. Now you are Now I'm 63. 63. Uy, I'm 63. wow. 63 Malaysia MA63 kan. So by that time I'm 50, baru I was exposed to MA63 by the late Zainal Al-Jamain. Now you just imagine it's only been 13 years. But within the 13 years period, there has been massive changes in Sarawak, in Sabah, and also in Malaya. Dia lawyer lah. No, he's economist. Macam mana dia stumble upon ni? Dia memang tahu benda ni. Dia sudah buat about 15 years research benda ni, MN63 ni. Banyak slack dia nampak lah. Cuma the timing is not right. Timing Sensitive. is not at that point of time. ISA segala. Yeah, waktu tu ada ISA and everything. So, and most of the documents pun is not available, you know. But like I said lah, timing. Once the time, sudah masanya sudah sampai, dia pun start sudah dia buka cerita ni. Begitu. Jadi apa macam mana dia buka cerita ni kan? Saya tanya dia. Sebab waktu itu kita nampak politik si Dr. Jeffrey Ketinggan ni. Kan dia di PKR. Dia waktu tu dia macam dia mau keluar daripada PKR. Dia tidak puas hati kan. Dengan dia punya 12 disciple ni kan. Ada 12 disciple. Jadi saya pun tanya dengan saya minum kopi dengan Aura ni. Aura ni macam mana ini politik ni begini ni. Kan dia kata saya, dia bilang Jeffrey ni is a dead horse dia. Kan? Dead horse dia bilang. No, dia bilang. Tapi ada cara dia bilang. Aku tanya dia apa cara dia. Dia bilang, you must make, dia bilang, this is BN punya politics, dia bilang. BN is about development. Kan? Kalau kau bercerita development, you will never win against BN. You have to talk about rights. BN never talks about rights. Kan? So now, you have to bring them to your here. You don't go here, dia bilang. You bring BN to MA63. Because once they go in, they will never win, dia bilang. Tu banyak sudah diorang langgar selama ini. Dia banyak langgar kan, dia bilang. Kau bawa dari sini, dia bilang. Jadi kau cakap pasal hak kau. Dan apabila kau cakap pasal hak kau, dia tidak berani masuk ni. Tapi kalau dia masuk, kau beri kesempatan dia. Sebab kau bilang dia banyak soal langgar kan. Sebab itulah dia bermula tu. Gitu. Inilah pandai dia ni. Daripada satu orang. Dia sekarang sudah sampai dalam masa 12 ke 15 tahun. Idea itu tercetus daripada arwah Zainal Al-Jamain ini sampai pergi Agung. Baru-baru ni kan. Agung sekarang ni cakap memang membuahkan hasil lah. Bawa hasil lah. Jadi apa cerita dia dengan Sarawak ni? Di Sabah, Zainal punya idea dia bilang, ini ada politik sikit lah, tapi kita ketepikan lah politik. Zainal bilang, kita mesti pergi Sarawak. Sebab kalau dia ditutup di Sabah, di Sarawak hidup. Itu pasal Zainal very active in Sarawak. So dia feed the information to Sarawak. Dia pergi Sarawak dengan buku dia, ada buku di sini ni, buku dia ni. Ini buku dia. Ini buku Zainal. Wow. Okay? Ya. Dia bawa buku ni pergi Sarawak dan parti yang bawa dia di Sarawak ialah parti SUPP. The oldest party in Sarawak. Sarawak United People's Party kan? Kan? Parti ini yang bawa Sarawak. Zainal pusing mungkin 4 kali di Sarawak. Dia pergi Kuching, pergi Sibu, Bintulu, Dan sebelum tu Miri. dia pun memang macam Sabah juga, buta. Ya, sama juga buta. Dia pakai 18 points sana. Ya. Macam Ingat kan? 20 points juga lah. Sini 20 points, sana 18 points. Dia masih. Waktu kami pergi sana, Abang Joe masih pakai 18 points lagi. I see. Okay. Dia lah yang betul-betul kasih naik ni topik kan? Yes. Subject. Yang bawa dia ni, lupa saya nama dia tu, siapa nama dia tu. Orang SUPP. Jadi dia pergi, dia bagi ceramah. Dia bagi ceramah di bandar-bandar Sarawak.
dengan bantuan SUPP ni. Dan kamu pergi tengok video tu. Ada banyak video tu di Sarawak ni. Dan audiens dia ini lah orang-orang di bandar ni. Itu makanya bila ada masalah hak ni, yang bersuara dulu ialah parti-parti orang-orang pemimpin-pemimpin SUPP. Dia bercerita pasal hak Sabah ni. Hak Sarawak ni. Itu saya tidak worry ni sekarang ni. Saya bilang kan, di Sabah ni, okey lah keadaan dia begini. Di Sarawak dia sudah maju. Kan? Dia sudah, Mau tidak mau kita terpaksa. dia akan meningkat di Sarawak. Dia akan naik ini. Orang Sabah ni terkenal dengan dia punya yang Iri hati. memberontak juga ni kan. Dia bilang, kenapa di Sarawak begini saja, kita begini di bawah ni. Dia akan ikut ini. Jadi kerajaan di Sabah ni yang ada sekarang ni, they have to either they adjust atau they Let the nature take its course. let the nature take its course. Begitu. Dia boleh mati sendiri kalau dia tidak berubah. Tapi saya rasa dia susah berubah. Kerajaan yang ada di Sabah ni susah. Okay, let's talk about politik. Mungkin last point kita ada. Let's talk about the problem of politics in Sabah and politik consumer. Macam netizen, macam pengundi-pengundi Sabah ni, apa yang diorang lacking actually yang menyebabkan kita slow? Kita di Sabah ni, kalau di Singapura dia ada Lee Kuan Yew, kan? Itu dia maju tu, pemimpin yang bagus, dia ada visi, dia berani. Singapura maju. Di Melaya, dia ada dua orang di Melaya tu. Tunku Abdul Rahman sama Mahathir. Okay? Tunku Abdul Rahman was a very smart politician. Kalau dia tidak smart, Malaysia ini dia tidak begitu bentuk. Kan? Dia boleh kau tim British. Jadi Tunku Abdul Rahman was they have Tunku Abdul Rahman in Melaya. Tunku Abdul Rahman managed to form Malaysia so that they managed to take our resources to build Melaya. So Tunku Abdul Rahman was a very smart politician. They have Tunku Abdul Rahman. So leaders is very important. And in Sarawak now you have 3 excellent leaders lah for me. Taib was very good because Taib managed to stabilize the ship. Because Sarawak ni dia learn their lesson very early. Sebab Melaya kacau Sarawak ni lebih awal daripada dia kacau Sabah. Dia kacau Stephen Kalong tu. Kan? Dia sudah nampak macam mana Melaya guna perlembagaan, tukar perlembagaan Sarawak. Declare emergency. Diorang tahu kuat ini. Diorang terlebih kawan. Okay? So diorang terlebih kawan, diorang stay je, quiet, stay low. Maintain the stability. Tapi in the meantime, they build their politics. Okay? So that was type punya kerja. Then you have Adnan Satem. Nah, di sana itu yang permulaan. bila dia buka suatu perjanjian Malaysia, then standard makin tinggi. Then you come Abang Jo have to kasih naik lagi standard. Kan? So they have leaders in Sarawak. So in Sabah, we must have a leader for us to move forward. That's the most important criteria. We must have a leader in Sabah. Macam tiada kan. We have a leader. Who? Guy, nama dia Shafi Abdal. That is that leader that can bring Sabah to a higher level. Who is Shafi Abdal? Kan? Siapa? Macam mana? Dia ada education, brother. He's a second class upper economics from UK. Do we have leaders of such kind in Sabah? Tidak ada. Okay? Dia ada 30 years experience in the federal government. Isu MA63 ni melibatkan state-federal relationship. Kan? Kau mesti ada pemimpin Sabah yang tahu latar belakang kerajaan persekutuan ini. Kalau kau tidak tahu, dia akan buang kau macam buang pimpong. Pergi sini punya kementerian, pergi sana punya kementerian, pergi sana punya kementerian, atur. Tapi kalau kau sudah tahu di mana kementerian yang perlu buat kerja ni, kau jadi tidak buang masa untuk rakyat Sabah ni. So we have that kind of leader. And yang paling penting sekali melibatkan MA63 ni, Shafi Abdal ni adalah pengurusi Commonwealth.
satu ketika dulu, satu term di UK. Oh, iya. Sewaktu jadi Menteri Federal, dia juga pengerusi Commonwealth. Dan calon-calon juga dia. Jadi pengurusi Commonwealth ni dia mengurusi semua negara-negara Commonwealth ni. And ada direct, artinya dia punya network dengan Queen, network dia dengan istana di sana, network dia dengan kerajaan Britain tu ada. Kuat. Kan itu standing dia, Pak. Hmm. Kan? Jadi mana ada pemimpin Sabah yang ada begini? Tidak ada. Dan yang paling penting sekali, Shafie Apdal ni, dia ni berani. Orangnya nampak berani. Lembut je kan. Yeah. Tapi tegas, berani. Kenapa saya cakap dia berani ni? Sebab orang Sabah ni, kalau kau tengok di Facebook, dia bilang mesti ada pemimpin yang berani ni. Siapa yang lawan 1MDB ni? Siapa? Kalau bukan Shafie Apdal. Ya. Pasal 1MDB ni, dia dibuang daripada UMNO. Tidak ada orang tahu ni barang kan? Mana orang tahu barang ni? Orang cakap apa itu? Pasal ISA. Tidak, bukan cerita ni. Ini cerita pasal dia waktu itu, dia senior minister. Vice President UMNO, senior minister in Federal Cabinet, tidak setuju dengan Perdana Menteri Najib Razak mengenai isu 1MDB ni. Terus kena buang. Dibuang. Itu adalah argumen yang selalu orang pakai bila dia orang mau cuba menjatuhkan Shafie Apdal. Satu, dia dari UMNO dulu. Iya. Dari UMNO. Maksudnya semua cara-cara UMNO tu akan turun kepada dia. Itu secara orang diskredit dia lah. Secondly adalah dia punya reputasi yang ada risiko untuk menghalalkan PTI di Sabah. Okey. So, macam mana? Semua pemimpin Sabah ni sekarang daripada UMNO. Daripada TYT kita ada yang Tun Musa Aman ni, orang UMNO juga. Kan? Haji G, UMNO. Masidi, UMNO. Siapa lagi? Sukung juga. Sukung juga. Siapa lagi? Iwan bukan UMNO. APCO Barisan Nasional. Kan? Kun Salam Barisan Nasional. The whole thing ni, semua orang ni daripada UMNO, daripada Barisan Nasional kan. Tapi kenapa kamu sukung juga? Kenapa masih rakyat Sabah sukung juga? Kan? Jadi argumen yang menyatakan Shafie Apdal daripada UMNO ni kita tolak tidak terpakai lah. Sebab dia macam naratif dia adalah anak murid Mahathir. Anak murid Mahathir. So semua, siapa yang lantik Musa jadi Ketua Menteri Sabah? Mahathir. Musa ni datang daripada penggiliran Ketua Menteri. Ingat kamu? Digilir daripada si Yong, si Saleh, si Yong, si Dobok, si Chong, Kakiat, dan akhirnya si Musa. Siapa yang buat penggiliran itu? Mahathir. Jadi bila time Musa dikasih extend lah. Di stopnya penggiliran tu Musa jadi Ketua Menteri. Itu siapa yang jadi Ketua Menteri tu? Daripada siapa? Mahathir. Musa ni yang lantik Musa ni Mahathir. Okey, yang maintain Musa beberapa tahun ni Mahathir. Jadi anak murid yang sepatutnya jadi anak murid ni itulah Musa Aman lah anak murid apa? Bukan Shafie Apdal anak muridnya itu. Kalau macam isu PTI itu macam mana? Okey, isu PTI. Warisan parti PTI. Mesra PTI. Mesra PTI lah kan. Inilah, kalau kita tidak tahu sejarah kita, kan, maka kita percayalah cakap persekutuan ini, kan, yang PTI ini adalah masalah Sabah. Kan? Tapi kalau kita tahu kita punya sejarah, kita tahu keselamatan ini, security ini adalah tanggungjawab persekutuan, kan? Federal yang patut selesaikan masalah PTI ini, bukan kerajaan negeri. Kan yang keluarkan IC ini
kerajaan persekutuan. Betul. Yang jaga army, yang jaga polis, yang jaga immigration, persekutuan, bukan kerajaan negeri. Jadi tidak adalah, Tidak logik lah tidak logik untuk kita kaitkan. salahkan Syafiq Abdal ni, dalam isu PTI ni kan. Tapi yang lebih, yang saya heran orang Sabah ni, waktu kita buat RCI dulu, kan, tentang inilah IC ini, Masih palsu. nama yang disebut yang terlibat dalam IC ini ialah Musa Aman. Nama dia yang keluar, Pak. Tidak Dato' Syafiq. Tidak pernah, tidak pun nama Syafiq Abdal ini disebut dalam RCI. Yang disebut nama ini ialah Musa Aman. Yang dikatakan apa itu? Pengurusi. Pengurusi IC di Sabah ini. Nama dia. Bertanggung jawab untuk IC palsu itu. Iya, nama Musa Aman. Dia, Pak, bukan Syafiq Abdal. Ada satu insider lah yang orang dari warisan saya pernah tanya juga nih soalan yang saya bilang, kenapa betul-betul warisan ini cakap saja warisan terus kena associate dengan PTI ya, dia bilang. Sebenarnya dia bilang, ini adalah orang di pangkat tinggi dalam warisan sudah dia bilang. Saya faham betul nih sentimen dia bilang. Sebenarnya Sabahan trauma dengan Tun Mustafa. Sebab Tun Mustafa pun kebetulan berada di sana dari Sempurna dan tengok apa yang dia buat, ikut sejarah apa yang dia pernah buat dengan itu membawa pendatang-pendatang pergi KK buat rusuhan semua itu kan. So bila timbul lagi satu watak dari Sempurna, itu memori kembali dia bilang. Jadi apa saja naratif yang selari dengan memori itu senang untuk masuk dalam otak orang-orang Sabah. Walaupun sebenarnya tidak berasas pun, tiada bukti dokumen pun. Malah kalau kita kaji betul-betul yang macam yang kau cakap tadi itu dalam RCI sebenarnya tidak pun nama Syafiq Abdal dalam bagi IC sama PTI kan. Tapi mungkin faktor psikologi lah kalau saya. Dan itu ikut apa yang dia cakap lah. Dia bilang ini adalah faktor psikologi. Sebab politik ni datang dari Malaya. Permainan politik ini datang dari Malaya. Dan terus terang dia bilang, terus terang saya kasih tahu sama kamu, pantai barat dan pantai timur ini memang kita kena kasih laga-laga tanpa kita sadar. Kau tahukah sebenarnya dia dari Sempurna, dari orang-orang dari pantai timur nih. Sebenarnya naratif kalau di pantai timur adalah kalau pemimpin Sabah adalah daripada KDM, kita semua kena kasih Kristen, dia bilang. Manakala di pantai barat ini, naratif yang kena semai adalah pengislaman. Sebab memang pernah berlaku masa Tun Mustafa. So, pengislaman, lepas tu yang satu adalah pengkristianan. So, ini dua bahagian ini kena kasih laga. Padahal, in reality, tidak sebenarnya wujud pun ini fakta. Cuma dia satu berita angin yang disebarkan bertujuan untuk memecahkan ini Sabah, dia bilang. So I think it's a psychological factor. Ada kebenarannya lah. Ada kebenarannya. Sebab kalau kita rujuk sejarah juga kan. Sebab masalah Sabah ni bukan masalah 2026. Masalah Sabah ni 1963 lagi masalah kan. Jadi kita rujuk satu terus kita rujuk satu kan. Gitu mana buku aku ni? Kan tidak kita banyak sih. Okey, kita rujuk satu buku Ini buku dia. Di sini dia kira-kira. Kita ni kalau cakap nanti kita nanti bilang kau buat cerita ya. Jadi kita buat ya, kita buat sini. Okey, ini dia. Okey ya. Macam Malaysia ni lah. Orang-orang bilang Malaysia ni kita tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Kan? Jadi mimpi Tunku Abdul Rahman pada 1958 ini dia. Ini mimpi dia. Dia bilang kan. It will be a matter well worth considering if they approach us.
it will be good financially. They have oil. Okay, ini 1958 dia cakap ni. Diorang tahu sudah ada oil di Sabah. Ya, dia merdeka 1957. Hmm. Tapi dia cakap ni 1958. Satu tahun selepas dia tahun merdeka, selepas itu. dia sudah nampak Sabah, Sarawak, Brunei ni ada minyak. Kan? Jadi, macam mana dia mau dapatkan minyak di Sabah ni? Seperti mana yang kau cakap tadi lah. Kasih pecah, divide and rule. Okay. Kan? Di Sabah ni. Pecah lah Sabah ni. Sabah ni dia multi-religious, multi-culture. Ini senang lah ni kasih pecah ni. Dari dulu lagi. Dari dulu lagi. Kan? Kasih bergaduh Tun Fuad dengan Mustafa. Bergaduh. Pecah lah. Okey, macam orang yang tidak tahu politik macam saya. Macam mana mekanisme perpecahan itu membawa kepada Malaya boleh kontrol Sabah? Okey. Sabah ni ada sekarang ni lah. Kita cakap sekarang ni lah. Sabah ni dia ada 73 kursi. Kita cakap 73 kursi kan. Jadi pastikan tidak ada satu parti pun yang dapat 50% kursi. Okay. Kan? Jadi bila tidak ada satu parti pun yang dapat 50% kursi, maka tidak ada majoriti, tidak ada kuasa penuh di Sabah ni. Okay? Bila tidak ada kuasa penuh di Sabah ini, maka yang kita tahu Sabah ni kaya dengan resources. Dan bila dia kaya dengan resources, dia tidak boleh kontrol resources dia. Begitulah cara Melaya untuk kontrol di Sabah ni. Beza dia dengan Sarawak ni. Di Sarawak ni, orang selalu cakap, kita mau ikut macam Sarawak. Tapi, kita tidak tahu macam mana dia punya political structure di Sarawak itu. Di Sarawak tu, ada satu single party. PBB, Parti Abang Jo ni. Dia kawal 57% of the seat tu. Dia ada 80 lebih kursi di sana. Satu parti mengawal 53% kursi di Sarawak itu. Itu makanya jadi yang parti-parti kecil ni dia ikutlah. Jadi yang satu parti ni besar ni dia boleh buat keputusan. Yang lain tu ikut. Itu pasal Sarawak boleh kuat di Sarawak tu. Di Sabah tu kita mau buat macam begitu. Kalau kita mau jadi ikut Sarawak, kita kena buat ada satu parti yang dominan di Sabah ni. So itu yang perpecahan tu boleh rosakkan, iaitu kerusi. Kerusi itu. Jadi pengundi pecah, kerusi pun pecah. Pecah, begitu. Sebab bila sudah pecah, maka agenda ni, they have oil ini, boleh dilaksanakan lah. Saya boleh cakap yang tujuan Malaya untuk combine dengan Sabah adalah untuk dapat oil. Yes, itulah aku bilang. Tidur satu bantal, mimpi lain-lain. British punya objektif apa? Just untuk lepas tangan? Tidak mau sakit kepala? Tidak. Okay. British ini tidak lepas tangan ini. British ini ada kepentingan di benua ni. Okay. Kan? Dia masih mau maintain control of our economy, of our business, of our military. Kan? Sebab dia waktu itu dia pun menghasilkan kereta, dia menghasilkan alat-alat kelengkapan tentera kan. Jadi dia mau kau beli dia punya kan. Dia mau maintain itu, dia mau beli dia mau this area lah to buy dia produk kan begitu. At the same time dia mau maintain dia punya base di sini juga. Begitu. So dia ada kepentingan dia, tidak lepaskan gitu saya. Jadi tujuan dia untuk membentuk Malaysia tu, apa yang dia boleh dapat? Just economically. Dia sajalah. maintain dia punya economic status penguasaan di sini, di rantau ini, begitu. Itu yang Indonesia tidak setuju dengan Malaysia ni. Dia panggil ini neokolonialisme, gitu kan? Dia tidak setuju. Sebab dia sudah nampak tindakan British ini.
Macam kita British yang dia marah sebenarnya. dia marah British ini. Sebab British ini bukan angel sebenarnya. Dia tidak angel, dia bukan malaikat Businessman. ini. Dia ni businessman, ya kan? Apa yang British buat ni, dia copy juga dengan yang berlaku di Iran ni. Kenapa macam Iran sekarang? Siapa yang the biggest insurance company in the world? British. Kan? Dia yang untung juga daripada peperangan ini, kan? Okay? So British punya pemikiran ni bukan dia bukan pendek ini, panjang dia pemikiran tu. Jadi kenapa saya berani cakap yang British ini bukan malaikat? Kan? Dia banyak salah dia di dalam pembentukan Malaysia ini juga. Kan? Tapi salah satu dosa besar dia lah bagi saya British ini ialah bila mana dia register bentuk Malaysia di United Nations ini. Dia bukan bentuk satu negara yang baru, tau. Malaysia ini bukan satu negara baru yang dibentuk di United Nations. Dia hanyalah satu pertukaran nama saja. Daripada Melaya pergi Malaysia. Itu yang British buat. Okay, it's not a new country, new state, no. Dia hanya change of name from Melaya to Malaysia. Sebab itu British ada dua negeri lagi masuk. Sebab apa British buat begitu? Sebab dia tidak mau ada tentangan di United Nations itu. Kalau ada tentangan, tidak terbentuk Malaysia ini. Okay? Siapa yang akan menentang dia? Dia sudah nampak ni siapa yang menentang dia. Indonesia akan tentang dia. Filipina akan tentang dia. Rusia akan tentang dia. Jadi dia tidak mau ada tentangan ini, dia tukar nama saja. Yang ringan-ringan sajalah dia bikin. Itulah dia tukar nama saja Malaysia ni, Melaya jadi Malaysia. Itu yang saya cakap tadi awal tadi. Ada justifikasi kenapa Melaya berani gunakan 31 Ogos 57 itu sebagai hari kemerdekaan Malaysia. Sebab memang Malaysia pun Melaya ni. Dia ditukar nama saya di United Nations. Jadi masalah dia bila dia tukar nama itu, apa jadi sama kita ni? What happened to Sabah, Sarawak? Kan? Sebelum itu kita sebagai satu entiti yang recognized by United Nations. And not Borneo. Tapi bila kau masukkan kami dalam United Nations, mana sudah kami ni? Sekarang, where are we? Invisible. Mana boleh begitu? Kan? Jadi saya fikir kalau kita mau membuat satu bantahan, bantahannya bukan pada British, United Nations. Wih, banyak information. Saya rasa ini akan jadi podcast yang akan meletup lagi sebab informasi yang sangat penting, terutamanya yang pasal merdeka itu. Saya rasa kebanyakan orang tidak tahu. So, thank you very much. Ada apa? Ada lagi? I'm done. Jumpa lagi di episode yang seterusnya. Kan. Politik lagi. So, thank you. Thank you. Mike Kamik. Michael Govin. Everybody, thank you so much. Okay, thank you. All right. Wow, nice one. Berapa lama? 2 jam. Astaga, matai. 1 jam setengah lagi kan? But this is how you write my name nanti, if you want to. Michael. Tapi selalu salah ni. Ada 2 ni sebenarnya I. Govii. G lagi. Mana toilet Sangat. Terus jadi pakar sudah. Sini. Sebelah tu. Sini.